Ayah, masak apa? Hari ni kita masak sayur kobis masak lemak. Sayur ni mudah je kita nak buat dekat rumah. Lepas tu dia sedap bila makan dengan nasi. Mula kita mayamkan bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu kita kisarkan atau kita tumbukkan ikan bilis. Kita tumbukkan dia secara kasar. Lepas tu kita masukkan air ke dalam periuk. Kita masukkan bawang merah dengan bawang putih yang sudah dimayam tadi. Lepas tu kita masukkan juga ikan bilis sudah ditumbuk tadi. Kita masakkan dia sampai dia mendidih. Lepas tu kita masukkan carrot. Kita perasakan dengan serbuk ladi hitam. Kita masukkan kobis yang kita potong secara kasar. Lepas tu kita boleh masukkan nisang carrot. Perasakan dengan garam. Lepas tu kita masakkan dia sampailah agak dah lembut. Lepas tu kita boleh masukkan santan pekat. Lepas tu kita boleh masukkan keropok keping. Ini optional, kalau nak masuk pun boleh. Lepas tu kita boleh masukkan cili mengikut kepedasan. Lepas tu kita masakkan dia sekejap sampailah semuanya lembut. Agak-agak dah lembut kita boleh angkat dan kita boleh hidangkan. Sayur lemak ni nak lagi sedap kita boleh masukkan terung. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan boleh dihidangkan bersama nasi putih, ikan goreng dengan sambal belacan. Jom makan.